Hari ini Uncle nak review satu kereta yang sangat jimat minyak punya SUV, iaitu kita punya Corolla Cross Hybrid. Ini Corolla Cross Hybrid adalah Platinum Wiper punya color lah. Harga dia 140,800 campur 800 sebab dia adalah per white. Jom kita tengok keistimewaan kereta Corolla Cross Hybrid dulu. Ini yang model facelift launching pada 2024 Disember lah. So dia punya depan macam ini. Kalau korang tengok hybrid, dia ada logo warna biru. Rim dia saiz adalah 18 inci dan dia pakai Toyo punya rim. Depan disc brake, belakang pun juga disc brake lah. Okey, kita tengok dari tepi sini, dia sebenarnya tak ada apa-apa special. Tengok belakang sini, dia tak sama dengan yang petrol punya spek, adalah dia ada HEV punya itu logo. HEV bermakna Hybrid Electric Vehicle. Kita bukan PHEV, jadi kita tak perlu charging. Dan kita tengok sebelah sini dia ada satu itu logo biru, bermakna ini adalah hybrid punya model. Kita semua Corolla Cross ada kick sensor punya function. You tekan, tendang di sebelah sini ataupun tekan, you boleh nampak bonnet yang sangat besar. Okay, so bonnet yang sangat besar, you boleh isi banyak barang, dan itu seat dua-dua side kita boleh kasih turunkan supaya kita boleh dapat lebih banyak punya itu ruang untuk isi barang lah. Kunci untuk Corolla Cross Hybrid ini dia macam ini punya bentuk. So ini adalah lock, unlock dan buka bonnet punya itu switch. Dan belakang dia pun ada logo yang warna biru, bermakna ini adalah kunci untuk Cross Hybrid sahajalah. Untuk steering, Corolla Cross tak ada apa-apa yang special. Mau cerita punya leather punya steering, kita ada DRCC Cruise Control. So kita ada lane departure warning dengan ini distance untuk ikut depan punya kereta lah. Kalau meter korang tengok dari sebelah sini adalah agak sporty. Ini boleh setting punya. Ini adalah full digital punya itu display. Kita nak cerita sikit pasal ini Toyota Corolla Cross punya steering. So semua siri Toyota Corolla Cross punya steering ada telescopic dan tip punya itu steering. So boleh atas, boleh bawah dan boleh ke depan, ke belakang. So, ke depan ini punya function untuk sesiapa yang tangan pendek. So, kalau you punya kereta tak ada telescopic, you terpaksa drive macam ini. Sebab you tangan pendek mah. So, kedengar ada telescopic steering, kita boleh tarik ke belakang dan kita boleh baring dekat to seat, mandu dengan lebih selesa lah. Untuk semua Corolla Cross kami ada 360 camera. Sebenarnya 360 camera dia cakap ini lah. Depan, belakang, kiri, kanan. You tengok semua boleh nampak. Dan kita boleh tukar view di sebelah sini. Contohnya kalau you nak parking depan sikit, you tekan ini. You boleh nampak depan punya view. Dan ini adalah belakang punya Yugo Costana. So kalau you nak tengok side view, you tengok sebelah sini. Tengok sebelah sini, semua boleh tengok. Dan ini pun boleh pusing. Kalau awak nak pusing, nak tengok mana satu sudut, so you boleh pusing saja sini, lebih senang awak tengok itu screen lah. Of course ini kereta kita mesti ada itu Apple CarPlay dan juga Android Auto yang wireless punya. Ini kegunaan adalah kita boleh sambung dengan Bluetooth supaya kita boleh pakai handphone punya ways. Untuk aircon punya panel ini semua button saya tak ada cerita banyak lah. Kita cerita pasal ini aircon, dia punya itu special adalah dia ada dua zone punya aircon. So dua zone bermakna kita boleh custom dia punya itu temperature. Contohnya orang sebelah, orang rumah awak, so dia adalah orang yang takut sejuk. So kita boleh adjust mah, kita boleh adjust. So kita kasih bikin sampai ini 27. Jadi sini akan jadi warm, akan jadi lebih panas. Dan ini kalau you nak sejuk, kita boleh turunkan dia punya itu suhu jadi 20. Ya, nampak tak? Ini ada 27, ini ada 20. Ini bermakna ini sejuk, ini kurang sejuk. So inilah dia punya itu perbezaan lah. Kalau kita tengok dari sebelah sini, ini ada satu wireless charger yang agak berguna untuk sesiapa yang suka pakai handphone punya bateri sampai kong. Jika you punya itu phone ada support wireless charging, so you boleh taruh itu phone di sini saja. Kita kena klipkan di sebelah sini. So sudah klip dan you punya phone boleh charge dah. Dan untuk kereta hybrid ini dia ada 3 button di sini. Yang biasa kita pakai adalah drive mode. Drive mode kita boleh tekan dan dia dashboard dia akan tukar dia punya tulisan. Contohnya saya tekan sekali, dia nak nampak warna merah, ini adalah power mode, lebih powerful. Tekan lagi sekali, eco mode adalah lebih jimat minyak, kurang power. Dan tekan lagi sekali, ini adalah normal mode. Normal mode dia sederhana lah. So di antara itu dia punya itu eco dengan power punya tengah-tengah. Nah yang jimat minyak kita pakai eco sahaja. So lagi jimat minyak.
Lagi satu kita tengok yang ini dia punya gearbox. Untuk gearbox hybrid dia pakai eCVT. Jadi you tengok di sebelah sini dia hanya ada gear B dengan D. B itu bermakna engine braking. Kita kira nak turun bukit kita pakai gear ini dia automatic turun gear lah. Dia boleh automatic set kepada low gear mengikut kita punya gear ratio. Kalau untuk yang V-Spec dia ada tambah tolak punya gear dan dia pakai CVT, you boleh tukar sendiri. Ini tak boleh. Kita hanya taruh B sahaja sudah cukup. Untuk Corolla Cross ini, Toyota akan bagi ini driving recorder untuk depan lah. Jika anda nak belakang punya recorder, kena order dan pasang, itu harga RM380. Toyota juga akan bagi RFID, kasih sama awal lah. RFID, security tinted, semua ada sekali. Untuk belakang, kita sini ada aircon vent lah. So, orang belakang pun tak payah takut dia panas lah. Bawah sini ada dua Type-C punya itu charger. Ini adalah fast charging. Boleh digunakan untuk orang depan ataupun orang belakang. So, ini adalah sedikit review untuk Corolla Cross Hybrid punya version. Ini kereta harga RM140,800. Awak nak down payment pun boleh, awak tak nak down payment pun boleh. Rebate ada, free gift ada, semua pun ada. Nak test drive boleh, mari Roger Uncle Lim tunggu anda di Toyota Balakong Selangor.